Sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Hari ini Mak Noh nak buat cucur pisang. Cucur pisang kapuk sebanyak 6 biji, dah dikupas, dah dipotong. Okey, Mak Noh dah siapkan tepung beras, tepung ubi, telur 1 biji. Bahan ni kita akan kacau. Okay, kita kacau-kacau. Masukkan air kapur sirih. Air kapur sirih yang dah jernih. Kita kacau lagi. Beras dan tepung ubi mana letak di sini. Okey, kita kacau-kacau. Okey, kita masukkan sedikit gula. Okey, suka, jika tak suka tak perlu. Okey, masukkan sedikit garam. Okey, kerana Mak Noh tak ada celup makanan, Mak Noh masukkan serbuk kunyit sedikit untuk kita bagi warnanya agak kuning sedikit. Jika sahabat ada warna, sahabat boleh bagi warna. Masukkan air sedikit demi sedikit, kita kacau. Mak Noh masukkan tepung gandum sedikit. Sahabat, di sini Mak Noh gunanya agak-agak saja, tak ada menggunakan sukatan. Terpulang pada sahabat nak guna banyak mana. Kita tambah sedikit tepung gandum. Dah cukup. Kita kacau lagi sehingga sebati ya. Okey, kita kacau-kacau sehingga tak ada beku-beku lagi ya. Sepatutnya di awal tadi Mak Noh dah letakkan tepung gandum, tapi tak apa-apa sahabat, itu senang disetel. Kita kacau sehingga tak ada beku-beku lagi, halus. Okey, ini dah siap untuk kita guna penggorengan pisang kapuk. Okey, Mak Noh dah masakkan minyak di dalam kuali. Okey, pisangnya. Bismillah. Kita nak test minyak dulu. Minyaknya dah panas. Kita letakkan adunan goreng tadi untuk kita buat resipi goreng pisang kita. Dan letakkan pisang. Bismillah. Kita letakkan adunan tepungnya lagi. Kita biarkan sebentar.
kita bagi crispy ni sahabat. Adonan pisangnya nampak macam crispy. Okey, kita tunggu. Okey, bila nampak ada melekat, kita boleh pisahkan satu sama lain. Ini harus dipisahkan supaya nampak satu-satu. Okey, sekarang sudah terpisah semua di alam lain. Okey, sekarang kita nak balikkan gorengan pisang. Wow, nampaknya crispy sahabat pisang ni. Okey, kita tunggu sehingga masak. Okey lah sahabat, gorengan kita pun dah masak. Mano nak angkat dan teruskan. Apa sahabat, rumah ni tak ada pengetus ah. Sahabat boleh menggunakan bahan apa saja untuk ditus. Okey, kita angkat gorengan kita, tengok crispy sahabat. Okey, sisa ni kita boleh ambil. Lanjut kita gorengkan sisanya. Okey, kita tunggu. Okey lah sahabat, alhamdulillah. Inilah hasilan gorengan pisang yang crispy. Okay. Sahabat mau dengar crispy-nya, rangup. Okay, sekarang Mano nak cuba satu crispy ni sahabat.